Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Jadi hari ni sampai satu Android konsol yang memang saya ternanti-nanti, iaitu inilah dia, Anbernic RG557. Ini adalah konsol pertama lah daripada Anbernic untuk tahun ni. Tahun ni saya tengok Anbernic macam slow sikit tau. Kita dah bulan 5 lah, ini baru konsol pertama. Kalau tahun lepas saya rasa Anbernic yang paling laju sekali keluar konsol kan. Masa bulan 5 tu saya rasa dia dah konsol ke berapa dah. Tapi tahun 2025 ni, ini yang pertama daripada Anbernic. Tapi tak apa, sebab untuk model pertama daripada Anbernic ni, dia ada buat satu pembaharuan lah, satu kelainan lah. Yang mana dia upgrade dia punya chip, dia pakai daripada Unisoc, dia dapat alih kepada MediaTek. Dan MediaTek yang dia pakai ni, tak ada lagi mana-mana Android konsol yang guna, iaitu MediaTek 8300. Konsol Android yang pertama guna chipset MediaTek iaitu Retroid Pocket 4 Pro. Itu pun dia pakai MediaTek 1100. Yang ni 8300. Anda nampak tak jurang perbezaan dari segi angka tu? 1100, 8300. Jadi dari segi performance dah tentulah yang ni jauh lebih baik. Tapi macam mana pula dengan Retroid Pocket 5? Dengan yang ni, yang mana lagi power? Yang tu yang saya nak tahu dalam video ni. Jadi dalam video ni, saya sebab tak test lagi, jadi kita akan buka, kita akan tengok dia punya apa yang ada dalam kotak, macam mana dia punya design dia, dan yang paling penting sekali saya akan test beberapa game. Mungkin 1-2 game je kot. Game daripada platform PS2, saya nak tengok saya boleh push dia punya internal resolution tu sampai ke berapa Hz, baru dia akan start struggle. Dan satu lagi, Android game. Dah semestilah Android konsol kan, mesti kita nak tengok game Android dia boleh letak pada max setting kat untuk dia punya grafik semua. Jadi tanpa berlengah lagi, jom kita start. Ok, dekat kotak dia depan sekali ada gambar konsol dia. Lepas tu model dia lah, RG557. Belakang tak ada apa. Dekat tepi ni ada tunjuk dia punya variant. Dia ada dua je, transparent purple dengan warna putih. Yang ada dengan saya sekarang ni transparent purple. Ok, jadi kita buka terus. Ok, pertama sekali kita dapat satu kabel pengecasan Type A ke Type C. Lepas tu kita dapat satu joystick cap. Satu untuk kita nak bersih cermin dia sebelum kita pasang tempered glass. Dia ada yang basah dengan yang kering. Lepas tu kita dapat satu user manual. Yang ni tempered glass dia. Dah lama kita tak tengok konsol yang bagi tempered glass. Kebanyakan konsol sekarang dah tak bagilah tempered glass. Kita buka sikit, dia jenis clear lah tempered glass dia. Ok, jadi macam ni lah rupa dia, RG557. Dia punya transparent tu memang betul-betul transparent. Dia tak ada macam matte sikit, memang nampak clear kat dalam dia. Kita nampak semua komponen dengan jelas. Dia punya fan, semua jelas. Ok, untuk design dia saya akan buat perbandingan dengan model yang sebelum ni, iaitu RG556. Ok, untuk kedua-dua model ni, model dulu dan model sekarang, saya tak nampak apa beza pun. Masih lagi sama, bentuk sama, design sama. Depan macam ni, belakang pun sama je. Dia punya ketebalan grip dia, dia punya trigger dia pun jenis yang sama. Saya tak nampak apa-apa upgrade lah dari segi luaran ni. Saya nampak masih sama, tapi bagi saya, kalau dia tak ubah pun tak apa, sebab design dia ni dah memang cukup baik lah. Dia dapat bagi keselesaan penggunaan lah pada kita, sebab dia punya grip holder pun besar. Kita boleh pegang dengan selesa lah. Tapi cuma saya nampak ada satu je benda yang dia ubah dekat sini. Dia punya analog ni. Yang lama besar tau, yang baru dia kecil. Saya tak tahu kenapa dia orang kecil kan. Tapi itulah beza yang saya nampak untuk model yang baru ni dari segi luaran. Ok, sekarang saya akan on dulu RG557 ni. Ok, bila pertama kali on, macam biasalah mana-mana Android konsol pun, inilah dia akan pergi, dia suruh kita setting dulu, pilih bahasa. Lepas tu dia suruh kita connect ke Wi-Fi, macam biasalah. Ok, jadi saya akan saya akan settlekan dulu benda ni. Lepas tu kita akan jumpa balik. Dia akan loading kat sini. Yang ni ambil masa sikit lah. Ok, kejap lagi kita jumpa balik. Ok, jadi selepas dah selesai first time kita buka, macam pilih bahasa apa semua tu, saya connect je dengan Wi-Fi. Terus dia pergi pada sistem update. So ni apa yang dia akan update lah, anda boleh tengok kat sini. Ok, jadi sebelum saya start, saya akan update dulu untuk firmware yang terbaru lah. Tekan update. Dekat sini kita boleh tengok lagi, tapi kita terus tekan je download. Ok, dia akan start download update.
Waktu download ni kipas dia bunyi kuat. Klik update. Okey, klik lagi. Baru dia jalan. Okey, jadi kita biar dulu dia update. Biasanya update dia ni makan masa sikit lah. Mungkin 15 minit macam tu lah. Okey, kita jumpa balik kejap lagi. 2 kali dah ni. Okey, jadi selepas dah siap update, kita restart dan dia pergi pada dia punya user interface lah, iaitu Android punya user interface. Bila kita unlock, ni lah dia. Sama macam mana Android lah. Sama macam mana semua Android punya emulator konsol. Semua dia dah siap masukkan dekat kita. Tapi biasanya saya akan download sendirilah sebab kebiasaannya lah kan. Apa yang dia bagi ni tak up to date lah. Kebanyakan version lama macam ETSX2, Dolphin ni dia guna version lama. Jadi saya akan masuk semula version yang paling baru. Saya akan cari dekat website. Kalau kita scroll, dia ada drawer lah, sama lah. Ok, ni adalah maximum brightness. Maximum ni, macam ni lah keterangan dah kalau kita tarik. Tapi untuk brightness dia ni, saya rasa saya nak buat sedikit perbandingan pada model yang sebelum ni lah, RG556. Ok, untuk tahap brightness, RG557 saya dah tarik max. RG556 pun saya dah tarik max. Dan tahap kecerahan untuk kedua-dua model ni, saya tak nampak beza lah daripada mata kasar. Dan saya rasa mungkin dia masih lagi menggunakan panel yang sama lah untuk RG557. Dia masih gunakan OLED panel yang sama dengan 60Hz punya refresh rate. Dia punya scrolling pun nampak sama je. Tak nampak macam yang ni lagi smooth daripada yang lama. Ok, dan satu benda yang bagi saya sangat penting lah untuk saya, itu dia punya launcher button dia. Konsol Anbernic start daripada pertengahan tahun lepas. Dia orang dah bagi akses untuk kita custom dia punya launcher button ni. Kalau sebelum ni launcher button ni kita tekan, dia akan pergi pada Anbernic punya launcher lah. Yang mana launcher dia memang serba tak lengkap lah. Saya tak pernah guna pun. Biasa saya akan guna Daijisho. Tapi sekarang ni, dia punya konsol, dia punya launcher button ni kita dah boleh set up lah. Yang maknanya kita tekan, dia tak keluar Anbernic punya launcher, dia akan keluar Daijisho. Kita boleh set up dekat dalam setting dah. Ok, jadi lain daripada tu saya rasa tak ada. Ok, sekarang saya akan login saya punya Google ID. Lepas tu, kita akan download tengoklah beberapa game Android. Dan saya akan masuk sekali game emulator PS2 dan kita akan test tengok macam mana dia punya performance dia. Ok, by default dia punya grafik setting 1X dan untuk 1X saya tak nampak masalah lah, memang lancar lah untuk 1X. Jadi kita akan naikkan lagi pada, kita naik pada 1.5. Oi. Ok, 1.5 pun saya tak nampak ada lag langsung. 1.5 bagi saya okey lagi. Jadi kita akan naikkan lagi pada, kita naikkan lagi pada 2X. Okey, untuk 2X. Okey, untuk 2X macam Retro Pocket Flip pun kita dah nampak dia macam ada lag sikit kan. Untuk RG557 saya tengok dia punya 2X masih okey lagi. Dia ada sikit. Performance untuk 2X bagi saya dia nampak lagi okey daripada Retro Pocket Flip dan Retro Pocket 5. Jadi kita akan cuba naikkan lagi. Kita naikkan lagi pada 2.5. Yang ni memang tinggi lah. 2.5 memang tinggi. 2.5 masih okey lagi. Seperti yang anda tengok ni 2.5 masih okey lagi. Masih okey. Sebab kebanyakan konsol kelas pertengahan 2.5 memang dah tak boleh dah lah. Memang dia dah start jadi slow-mo lah. Ok, kita cuba naikkan lagi pada, kita naikkan pada, saya rasa langkau tu pada 3. Ni paling gila lah. Saya tak pernah letak 3X untuk konsol kelas pertengahan ni. Ok. Oh, 3X pun boleh. Setakat ni 3X saya try dekat Odin je. Dekat konsol kelas pertengahan memang saya tak pernah try 3X.
Okey, sekarang kita berada pada 3x resolution dan anda boleh nampak lah memang dia tak ada lag. Sepanjang gameplay saya bawa laju pun nampak okey je. 3x memang gila lah. Dia ada sikit tapi tak ketara sangat lah dia punya lag tu. Okey, jadi saya akan buka pada Retroid Pocket 5 pada game yang sama dengan setting yang sama. Kita tengok macam mana dia punya performance dia. Sekarang kita berada pada 3x. Game dah nampak jadi slow-mo lah. Saya tunjuk pada anda. Setting yang saya pakai sekarang ni sama macam dekat RG557. Dekat dia punya upscale multiply kan, dia punya resolution dia saya pakai 3x. Sama macam dekat RG557, tapi dekat Retroid Pocket 5 kita nampak dia dah start jadi slow-mo. Nampak dia jadi slow-mo. 3x dia dah slow-mo. Dia dah tak boleh handle lah, jadi slow lah. Dia punya bunyi sound pun dah dengar lain lah. Berbeza dengan dekat RG557. Anda nampak beza 3x setting yang sama 3x, tapi dia masih lancar lagi. Saya bawa laju pun okey lagi. Dia ada sikit-sikit lah dia punya lag tu, tapi bukan sepanjang gameplay dia jadi slow. 3x masih okey lagi. Anda bayangkan betapa berkuasanya chip dia. Okey, seterusnya game God of War 2. Disebabkan performance dekat Need for Speed tadi kita tengok lancar kan, jadi untuk game God of War 2 ni saya terus pergi pada grafik setting dia, saya terus naikkan pada 2x dulu. Saya tak start dengan 1, saya start dengan 2 dulu. Dan kita tengok macam mana performance dia. Okay, jadi seperti yang dijangka lah. Memang performance dia lebih okey. Dia punya 2x dia lagi lancar daripada Retroid punya konsol. Performance 2x dia lebih lancar. Jadi kita akan cuba naikkan lagi. Tapi saya akan naik banyak sikit. Saya akan terus pada 3. Ini memang tinggi sangat ni. Tapi tak apa, kita tengok macam mana. Ui, 3 pun okey lagi. 3 pun masih okey. Saya pakai 3 ni dekat Odin Portal je. Kelas pertengahan memang macam tak masuk akal kita nak pakai 3 kan. Tapi yang ni boleh, 3 boleh. Kita dah nampak dia jadi merah sikit-sikit. Tapi anda tengok sendiri lah, 3 boleh main lagi. Jadi kelebihan 3x ni, kalau kita tengok karakter tu daripada dekat, macam baju Kratos tu anda nampak kan, gambar dia nampak lagi sharp. Dia upscale lagi dia punya grafik tu. Dia nampak lagi better daripada konsol PS2 yang sebenar. Dia punya pedang pun semua nampak lagi sharp untuk 3x ni. Okey, seterusnya kita beralih pada Android game, iaitu game Genshin Impact. Grafik setting, grafik. Okey, kat sini anda boleh nampak semua saya letak max. Dia punya FPS pun saya letak 60, extreme, semualah max, semua saya dah tarik rapat sampai dia jadi merah kat atas ni. Dia ada sedikit macam drop sikit, tapi sekejap lah. Tu dia okey balik. Sebab grafik setting saya guna ni paling tinggi sekali. Yang biasa kita hanya akan guna dekat konsol dalam kategori flagship lah. Seperti yang anda nampak sekarang ni kan, gameplay dia memang smooth. Dia punya quality lighting dia apa semua kan, sebab saya dah tarik semua grafik setting pada extreme dengan high. Jadi gambar dia nampak sharp. Lepas tu dia punya frame rate pun nampak smooth lah pergerakan dia. Saya dah guna pada 60 frame. Anda boleh tengok quality game dia dah macam game PC lah. Ada lagi enemy, kita cuba.
Okey, buat setakat ni RG557 ni buat pertama kali saya pegang dalam video ni. Apa yang saya boleh cakap, bagi saya dari segi design, pertama sekali design memang okey. Design dia sama je macam RG556. Dia tak ada ubah apa pun, sama je. Cuma yang saya cakap tadi, dia cuma ubah analog stick dia ni, dia buat bagi kecil. Saya pun mula-mula saya tak faham kenapa kecil ni apa benefit dia kan. So bila dah guna baru saya perasan bila mana analog stick dia ni kecil, kita dapat rotation yang lebih luas. Tapi cuma dia ada baik ada kurang dia lah. Dia punya bagus dia, kita dapat rotation yang lagi luas lah. Dan dia punya kekurangan dia rasa tak berapa best lah sebab dia kecil kan. Kita letak jari pun kita rasa dia rasa kecil lah. Memang rasa nak control tu macam tak berapa best lah. Tapi okey je, boleh je guna. Dia punya screen pun saya tak ada komplain. Selagi mana guna OLED memang cantik lah. Dia punya colour hitam dia pun nampak memang deep gila. Lepas tu dia punya colour lain-lain dalam game tu memang nampak pop up lah dia punya colour. Kalau kita nak bandingkan dengan IPS panel memang jauh beza lah. Tentang dia punya performance yang ni memang saya agak surprise jugalah performance dia. Sebab okey, untuk pengetahuan anda, saya review konsol dua jenama ni. Satu Retroid, satu Embernic. Saya rasa dah 2 tahun dah. Dah lebih kurang 2 tahun dah. Setiap model daripada kedua-dua brand ni, Embernic selalu akan tinggal kat belakang. Selalu dari segi performance, Retroid akan mendahului Embernic. Tapi untuk RG557 ni, buat pertama kali dalam sejarah untuk kedua jenama ni, Embernic RG557 ni, dia beat Retroid punya performance untuk kategori yang sama, kategori kelas pertengahan. Macam yang saya tunjuk kat anda tadi, untuk game platform PS2 kan, yang ni kita dah pergi pada 3X, dia masih lagi boleh handle. Tapi dekat Retroid 3X dah jadi slow-mo dah. Yang tu memang satu benda yang saya memang tak expect langsung lah. Sebab saya dengan dua jenama ni dah 2 tahun lah. Kali ni Embernic buat satu upgrade yang besar lah untuk dia punya chipset dia. Sebelum ni Embernic, daripada tahun-tahun yang sebelum ni kan, daripada satu model ke satu model, dia punya upgrade tu sikit je. Macam first dulu Unisoc T618. Next model Unisoc T820. Dia akan naik selangkah. Sedangkan Retroid dia akan langkau. Dia punya chipset dia daripada Unisoc kepada Dimensity, daripada Dimensity kepada Snapdragon. Sedangkan Embernic dia naik sikit je. Sebab tu dia selalu kena tinggal dengan Retroid dari segi performance. Tapi untuk model kali ni, last konsol Embernic dia pakai T820 Unisoc. Dan untuk RG557 ni, dia dah beralih kepada chipset Dimensity, chipset MediaTek Dimensity, tapi bukan 1100. Dia terus pergi pada 8300. Jadi untuk pengetahuan anda, chipset MediaTek Dimensity 8300 ni diguna pakai dekat smartphone yang sekarang ni, yang latest ni dalam kategori kelas pertengahan kan. Kebanyakan pakai chipset MediaTek 8300. Chipset tu bagi saya memang sangat berkuasa lah untuk handle kebanyakan game daripada platform Android. Tapi untuk emulator, setakat yang saya test, yang anda tengok, tak kurang juga hebat dia lah. 8300 punya MediaTek memang cukup powerful lah. Dia boleh handle lagi bagus daripada Snapdragon 865. Cuma dalam video ni dengan waktu yang singkat ni, saya tak dapat nak test semua sekali lah. Winlator saya tak dapat nak test. Lepas tu Switch emulator pun saya tak dapat nak test. Jadi saya akan guna lagi Embernic RG557 ni dalam beberapa hari sebagai daily driver saya. Dan banyaklah test saya akan buat. Dan saya akan datang video kedua. Untuk video tu saya akan cover habis lah semua. Saya akan cerita semua detail, semua platform saya akan cerita dalam video tu. Jadi saya rasa setakat tu sajalah untuk video kali ni. Kalau anda berminat dengan Embernic RG557 ni, saya dah tinggalkan link pembelian kat dalam ruangan description di bawah. Seperti biasa, sekiranya anda rasa video saya memberi manfaat kepada anda, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng yang ada kat sebelah dia agar anda dapat notifikasi daripada video-video yang terbaru daripada channel saya. Sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye.